Assalamualaikum guys. Berikutan daripada kejadian perempuan yang memandu dan kena serangan panik dekat highway Jalan Kuching tu. So ada banyak posting orang share lah, tapi ada satu posting in particular ni kau tengok, dia ni pelik sikit. So dia rasa kononnya benda ni semua macam tak real kan, boleh dibuat-buat kan. So kalau dia jumpa, dia nak tampar je kan. Dia kata kita ni melayan setan kan, melayan angan-angan, melayan khayalan kan. So sebenarnya dalam orang yang tak pernah tahu pasal ni, orang yang tak pernah rasa, dia susah sangat dia nak faham dah ni. Sebab tu daripada dulu aku memang tak elak sangat nak letak pengharapan atau expectation daripada orang kan. Dan aku harap korang pun sama juga. Jangan expect orang akan faham kita. Memang kita tak boleh. Sebab kalau kita cuba minta orang faham kita, contohnya majikan kita ke, keluarga kita ke, minta nak faham kita, kita akan dikecewakan. Jadi lebih baik kita kuatkan diri kita sendiri. Kuatkan diri kita sendiri. Mamat yang cakap ni kan, dia tak kena lagi kan. Mungkin untuk menyedarkan dia, aku doakan Allah Ta'ala bagi dia rasa sikit kan. Bagi dia rasa sikit apa rasa orang yang tahu, orang yang kena anxiety. Tapi mungkin kena dengan sebab GERD je lah kan, ringan sikit. Memang aku banyak kali cakap pasal khayalan, pasal ini adalah mainan minda. Aku punya konten pun semua aku cakap macam tu. Tapi ini aku bercakap dengan kawan-kawan aku yang sakit, untuk menguatkan korang, untuk memahamkan korang. Kalau untuk orang awam kan, korang tak layak nak cakap macam ini mainan minda, ini khayalan. Memang betul kau cakap, tapi bukan masa dia untuk kau cakap. Aku tak apa, aku dah rasa, aku tahu apa dia orang ni semua rasa. Dan aku cakap benda yang aku lalui, pengalaman aku, supaya diorang boleh tiru macam mana aku fikir, macam mana aku react kepada perasaan-perasaan tu, supaya aku boleh survive dan selamat, supaya aku boleh lawan aku punya gangguan dan mind cross ataupun lintasan minda ni kan. Tapi untuk korang yang sihat, korang kena bersimpati, korang kena tahu maklumat benda ni, korang kena faham benda ni pada orang yang ada anxiety. Perasaan-perasaan ni adalah sangat real, sangat real. Kalau dia cakap sesak nafas tu, dia memang rasa macam sesak nafas, walaupun dia tak sesak nafas. Kalau dia rasa dia macam ada sakit jantung tu, dia akan rasa macam dia sakit jantung tanpa dia sedar. Orang kena faham ni. Jadi tolong jangan keluarkan statement-statement macam ni. Tak bagus, tak membaikkan orang pun.